Duduk sibuk marah orang baca kunut subuh tak bayar, bodoh belaka tu. Duduk sibuk masalah selawat Sayyidina, duduk sibuk masalah tahlil, faham? Itu bukan benda mungkar. Man ra'a minkum mungkara, siapa tengok benda mungkar. Apa dia makna mungkar? Perkara yang haram dengan ijma' tanpa perselisihan ulama. Judi, zina, arak, hiburan-hiburan yang diharamkan tu tak ada khilaf. Hak tu kita tekan dalam perjuangan dakwah kita sekarang. Faham? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, makna al-munkaru bi ijma'il ulama. Benda yang mungkar dengan sepakat ulama. Sekarang ni ramai sangat duduk sibuk benda khilafiah. Nah, duduk cara kunut subuh. Orang baca kunut subuh ni, siapa baca pun sah semayang, tak baca pun sah semayang. Imam Hanbali kata tak sunat baca, Imam Syafi'i kata sunat baca. Selesai 1200 tahun dah. Betul tak? Kita nak sibuk apa jadi bodoh. Ustaz-ustaz, ulama-ulama yang larang perkara khilafiah, ulama tu bahlul, ustaz tu bodoh. Siapa kata? Imam Nawawi kata. Siapa kata? Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala kata. Faham? Ya orang yang cerdik bukan cara benda khilafiah. Nung ijma' ulama. Genting haideng atas tau. Kasino, judi, nuarak, Tiger Beer, Carlsberg, Anchor, BSOP, Johnny Walker, jenis tau. Unggal lagi nak ledek. Nak suruh sabdu nak ledek. Hak tu haram. Dengan ijma' ulama, betul tak? Ada tak bunyi ustaz-ustaz ni? Tak bunyi. Duduk sibuk benda khilafiah. Cerdik ke bodoh? Cerdik ke bodoh? Ada? Kemaslah dulu. Faham tak? Gitu je lah. Baru kita menegakkan sunnah. Ni hak haram dengan ijma' tak berani nak bersuara. Duk cara hara kapung baca tahlil. Kau bandar dia, dia nak tahlil. Mu tak ada piti, diam sudah ha. Faham? Masa ada sadaqallahul azim, tak ada nah lah. Bodoh punya ustaz. Mula baca kitab Fathul Bari, kamu tengok kulit luar je. Baca kat tu 18 juzuk, mu jumpa dalam kaum sahabat. Ibnu Umar kata, Malik kata sadaqallahul azim. Ni duk serang ke imam pula kata. Nampak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Bid'ah juga. La ilaha illallah. No, genti haideng ah. Kita tengok menara masjid kita tinggi dah tak? Yang paling tinggi sekali di dalam bumi Malaysia adalah Al-Maisir, judi. Betul tak? Ada? Mana kelakian kita sebagai pejuang Islam?